Korang dah lah kerja kerajaan, tapi hutang keliling pinggang. Aduhai korang ni. Ramai nak kerja kerajaan sebab korang mudah nak buat loan dan benefit yang lain. Tapi last-last, korang terperangkap dengan kemudahan yang korang ada. Kes ni yang selalu kita orang dapat, ada yang sebab terdesak perlukan duit. Dan ada juga sebab lifestyle korang yang buruk. Tapi kedua-duanya ada masalah yang sama. Tak mampu nak tanggung komitmen yang sedia ada. Korang tak mampu nak tanggung bukan sebab gaji kecil, tapi sebab tak ada plan kewangan yang betul. Korang buat komitmen yang terlalu banyak, loan sana sini, tanpa cek limit dan keperluan korang. Sampai satu tahap, komitmen yang tak penting pun jadi penting. Tapi jangan risau, sebenarnya korang masih boleh keluar daripada masalah ni. Hutang tetap hutang, korang still kena settlekan. Tapi korang akan rasa lega bila korang buat benda ni. Satu, struktur balik komitmen. Dua, dapatkan kaunselor kewangan. Dan yang ketiga, settlekan komitmen yang tertunggak. Bunyi macam klise kan, tapi benda ni yang boleh bantu korang. So, dapat sesuatu, cuba komen dekat bawah.